Yang dihormati Tuan Pengurus Majlis, barisan hakim yang adil dan bijaksana yang sentiasa berpaksikan kepada keadilan. Semestinya saudara penjaga masa yang setia dengan radiknya. Seterusnya, rakan seperjuangan yang saya kagumi dan saya hormati sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Berdirinya saya di sini bukanlah untuk membuang masa hadirin, bukan pula untuk berbicara kosong, akan tetapi untuk menyampaikan pidato saya yang bertajuk Bersama Membina Negara Bangsa. Hadirin yang saya hormati sekalian, Malaysia merupakan sebuah negara yang masyarakatnya terdiri daripada rakyat berbilang kaum yang mempunyai nilai hidup sosial, kebudayaan dan kepercayaan yang berbeza. Ini menyebabkan perpaduan agak sukar dicapai kerana setiap orang mempunyai kepercayaan dan pandangan hidup yang berbeza. Oleh itu, kita memerlukan sesuatu yang dapat mengeratkan perhubungan sesama rakyat dan membolehkan kita hidup bersama dengan aman dan harmoni di bawah bumbung yang sama, tidak kira sama ada dari kaum atau status yang berbeza. Sehubungan itu, rukun negara telah diisytiharkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasruddin Shah pada 31 Ogos 1970. Antara tujuan rukun negara adalah untuk dijadikan prinsip hidup semua rakyat negara ini dan menjamin perpaduan kaum dan keamanan negara. Rukun negara seharusnya dijadikan panduan oleh setiap rakyat yang mengaku dirinya sebagai warga negara Malaysia. Sekiranya panduan ini sentiasa dipatuhi, pastinya ia akan membentuk rakyat yang berkualiti tinggi. Rakyat yang berkualiti bersinonim dengan warga negara yang mutu tinggi dan tinggi nilainya. Hadirin sekalian, prinsip pertama yang ingin saya sentuh ialah kepercayaan kepada Tuhan. Setiap agama pastinya menyeru kepada kebaikan. Justeru, bagi insan yang beragama, pastinya mereka percaya bahawa melakukan perkara yang baik adalah sangat dituntut. Di sini, kita dapat memahami bahawasanya prinsip yang pertama ini akan dapat melahirkan rakyat yang berkualiti, yang mana inginkan sesuatu yang terbaik untuk dirinya dan masyarakat. Jika setiap rakyat mengamalkan nilai murni yang diajar oleh agama masing-masing, sudah pasti keamanan dan keharmonian negara dapat dipelihara. Benarlah kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra, sejati dan mulia. Prinsip yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini menyeru supaya rakyat Malaysia sentiasa mengamalkan sikap taat setia kepada pemimpin dan tanah air. Rakyat yang taat dan sayang akan tanah airnya pasti akan berusaha untuk memajukan negara. Walau apapun yang terjadi, kesanggupan mereka untuk berkorban sangatlah dihargai. Ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia adalah rakyat yang berkualiti tinggi. Prinsip kesetiaan inilah yang akan memacu rakyat Malaysia untuk berubah memajukan negara Malaysia. Rakyat yang bersemangat seperti inilah yang dapat memimpin negara kelak. Pepatah Melayu ada mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hadirin yang saya muliakan, prinsip terakhir yang ingin saya sentuh ialah kedaulatan undang-undang. Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Kalau sudah ditetapkan A,
jangan pula dibuat nyabi. Maksud yang ingin saya sampaikan di sini ialah setiap negara mempunyai undang-undangnya tersendiri. Ia adalah berasaskan kepada perlembagaan negara. Perkara ini termaktub di dalam buku negara, iaitu kedaulatan undang-undang. Dengan adanya undang-undang, maka setiap rakyat akan berdisiplin dan mematuhi segala yang telah ditetapkan. Warga negara yang berdisiplin akan membentuk rakyat yang berkualiti tinggi. Hadirin yang disanjungi, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana memfakat. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Itulah amalan rakyat Malaysia yang sentiasa berpandukan kepada ideologi negara yang telah membentuk rakyat yang berkualiti. Dengan adanya kerjasama yang erat dan perpaduan yang kukuh berakar umbikan ruh negara, maka tidak hairanlah negara Malaysia mampu membentuk rakyat yang berkualiti tinggi dan disegani di dunia. Justeru, marilah kita bersama-sama menghayati ruh negara dan sekaligus menjadi insan yang berkualiti. Ingatlah pepatah Melayu ada mengatakan, ibarat telur sesangkap, pecah sebiji pecah semua. Tepuk dada tanya selera. Sekian.